Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Biyin, kenyataan anda cukup biadab. Hari ini ketika mahkamah menafikan titah yang di-Pertuan Agong, anda mengatakan anda mahu celebrate. Kamu mengatakan kamu mahu celebrate. Hari ini pemuda UMNO Negeri Sembilan mendesak supaya kita keluar daripada kerajaan perpaduan dan hari ini kita mulakan di Negeri Sembilan keluar dari kerajaan perpaduan. Pemuda UMNO Negeri Sembilan menggesa kepimpinan tertinggi supaya kita semua keluar daripada kerajaan perpaduan kerana kebiadaban ini kami tidak boleh terima. Dan jangan sangka orang Melayu hari ini tidak bersatu padu. Dengan penafian titah yang di-Pertuan Agong, kami semua orang Melayu, terutamanya orang-orang muda, akan tetap bersatu padu bagi menghalang segala perkara yang melanggar perlembagaan ini. InsyaAllah kita mulakan celebrate ini di Negeri Sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kamu sentuh, kami rempuh.